Assalamualaikum. Selamat datang kepada ahli majlis penyiasat negara ni. Unit-unit SB ni. Unit IO ni, AIO ni. Kita nak minta tolong sikit ni dekat sini. Gambar Nasruddin tu kita telah sebarkan dekat Nasruddin tu kita telah sebarkan dekat Facebook. 2-3 hari lepas minta rujuk. Ada tak Nasruddin? Saya gambar-gambar dia orang berkorban dalam ritual. Ritual keagamaan. Sistem perolehan tu. Yang dipelopori oleh kumpulan NGO ni. Kerajaan. Dia ada sistem keramaian dia. Sistem muafakat kerajaan tempatan dia. Nasruddin ada di situ. Ada Nizam di situ. Kita punya Ben Jamal tadi tu. Ben Jamal sekarang dah hilang. Kita punya Mak Kebuyur pun tak ada hari ni. Mak Kebuyur ni di gambar dia dalam sistem penggambaran. Video-video TikTok tempatan dia. Mana lokasi yang dijumpai. Mak Kebuyur dalam laporan ringkasan harian, aktiviti harian. Mak Kebuyur ni tak ada. Masuk kandang. Megah mana Megah? Megah sini, Megah lapor. Nasruddin ada kat situ. Keadaan Nizam ni. Ada tu. Kerana generasi baru ni. Generasi lama dah tak ada dah. Generasi yang lama tu tak ada dah. Mak Kebuyur kita tak ada ni. Mak Kebuyur dengan Nasruddin. Mak Kebuyur baru ni 2-3 hari ni ada. Baru ni. Dia telah dimasukkan dalam sistem perolehan dapatan perkhidmatan pembiayaan tu. Kumpulan ni nanti. Tolong masukkan, tolong isukan dalam Kementerian Kewangan benda ni kes juri ni.